Assalamualaikum, ini adalah Pastor Malaysia. Ini anak-anak didik Pastor Malaysia. Semuanya sekumpulan. Ini adalah laporan tentang Pastor Malaysia. Good Saman dan bukan skamer online marketing. Masa tu tak tahu lagi dia orang ni Pastor Malaysia. Dan sekumpulan posting viral ni nak bongkar skamer online marketing. Tak sangka ianya gerakan misioneri Kristian viral. Sebab itulah diorang ni berkomplot. Rupanya semuanya dukun ilmu hitam, ahli sihir, tradisional dan moden, penyebar ajaran amalan sesat New Age, gerakan misioneri Kristian akhir zaman, teori konspirasi. Sebab tu diorang tak kisah berkomplot dengan penyebar ajaran sesat, dukun ilmu hitam, jenayah, cyberbully, body shaming, cyber attack, akidah, nyawa, keluarga, keturunan, nikab. Better JM sendiri pesan, jauhi diorang tu psychic, scammer, penunggang agama, pemberontak kerajaan dan negara, gerakan ajaran sesat New Age dan misioneri Kristian. Itulah mereka sebenarnya. Tapi diorang ni play victim yang sangat-sangat licik. Berpura-pura seperti beradab, mengeluarkan ayat-ayat motivasi, tapi sebenarnya mereka adalah penunggang agama. Masuklah yang buat program 10 April 5 2025. Bunda Tun Suzana, Laci Rustianya, Ahmad Khalid Yahya, Izzuddin Azitrawi, Muhammad Syahriza Abdul Samad atau Abang Tehsyah. Laci lain belum report polis, Misbah Yusof, Adam Syafitri Qolaha, Uswairi Kuhusin, Yang Mulia Raja Azlan Raja Talib dan Nur Safina Sobahi mengaku dapat khabar berita daripada leluhur tu jin bangang-bangang oi. Fitnah leluhur jin sebagai moyang kau pahal.